Saya sekarang di Pulau Pinang. Bagi anda yang tak tahu, 7 hari bulan 7 ataupun 7 Julai merupakan sambutan Hari Warisan Dunia Georgetown. Dan saya berada di Georgetown untuk melihat sekitar apa yang menarik di bandar Georgetown ini. 嗨，这个可以拿。这个是免费的 leaflet 可以拿，如果你要盖章本的话，我们这边是有盖章本跟 notebook 咯。Okay. 来。 Stok yang pertama ialah kita boleh dapatkan buku untuk chalk dan saya difahamkan kalau dapat 10 stamp kita boleh tukar dapat satu gift yang menarik. Jadi sekarang pun masa dah suntuk, kita kena cepat. Siap. Lagi 2 chalk. Kita sekarang ada lagi satu. Okey, kita dah sampai stop yang seterusnya iaitu Masjid Melayu Lebuh Aceh. Ini merupakan masjid tertua di Pulau Pinang. Hai, nak chalk? Chalk mana dia? Mana dia? Ke depan. Ha. This one. Ini. Okay. Betul. Okey. Wah. Okay. Okey, good. Thank you. One only. One only. And next one should be nearby. Where you going? I don't know. I don't know. Wait, I don't know. we check for you. Let's see. This one finish. This one dah tutup lah. Until 7 lah. 7 o'clock open. Okay. This one. And this one you can get at the gini kan kat tempat Georgetown. You can go to the front lah, the Georgetown Heritage. Oh, dah. Because they already closed. They are open on the 5th only. Oh, I see. Oh, these two. This one is St. George Church. Yeah. That one. And this one also near the Bishop Street there only. Nearby lah. Okay. All these 4 are there. All the other side, Tiong Wan. It's 4. Hmm. Let's see. Where am I? Which direction should I go? We are... Mana dia? Lebuh Aceh. Kita dekat sini. Nak pergi church ni Itulah semua je straight je. Yeah. That way kan? Straight. This way. Straight. This way ah? only. Okay. All the way straight you can get from the church to all these things. Okay. That side. Kena cepat Run, bro. Kena cepat. Nasib baik naik motor. Oh, boleh lah tu kalau nak buat. Okay. Thank you. Okay, semua kita dah sampai stesen yang seterusnya. Itulah kelebihannya bawa motor di Georgetown ni ya. Tak jam. Jadi kita ada di Kwang Tung and Tung Chau Association untuk chalk. Hai. Bye bye. OK， Thank you。下一个是在旁边11号旁边那边那边lah Kochi. OK, Thank you。kita akan nak jalan ke tak? Saya rasa kita kena naik motor ni cepat sikit. Kita dah sampai stop yang ke-11 Tai Pak Kong. Hi, this one is number 11 lah. Yeah. Okay. Dapat lagi satu chalk. Ada beberapa lagi chalk ni. Sekarang kita ada di stesen berikutnya. Nasib baiklah kita ni tahu juga jalan-jalan di sekitar Georgetown ni. Laju. Kita sekarang ada di stop yang nombor 9. San Wei Kun. Hi. This one is number... Sun Wei Kun number 9. This one? Okay. Yeah. Okay. 3 already. This one already. 10 is where? 10 is church. So Yeah, the St. George Church. Yeah. Go down the road. Okay, thanks. Okay, kita dah sampai St. George Church. Rambut pun dah serabai dah ni. Cepat kita pergi tengok. Thank you. So you must have some hate you got your own. Okay, kita dah dapat chalk. Sekarang pun tengok jam. 4.45 dah, kena cepat. Okay, saya pun dah check. Nampaknya kita sekarang ni ada 9 chalk. Okay, kita dah sampai Love Lane. Cepat kita tengok pula sini nombor 4. Lu Pun Hong. Semoga ada chalk untuk kita dan kita boleh lengkapkan. Hi, can I chalk? Inside, thank you. Hai. Hai, saya ikut.
还是一个这个最后一个吗？这个一个了，这个凑够10个，这里。这个。OK， 要赶印度面不等了吗？啊？印度面不等了吗？对啊。不会睡不着吗？OK， 好了，10个 stem 而已嘛，对吗？对，然后后面是有2个 stem， 原本鲁班堂自己的，啊哈，然后楼上有一个，楼上也有展览。自己本身的啦。啊，可是上楼的话需要脱鞋哦。哦，可以了。可以啊，Aman。凑巧，thank you. Ya, setiap tempat ini mereka ada stamp dia yang tersendiri. Kalau anda berminat bolehlah datang ke tempat dia, bawa buku ke, nota buku ke untuk kumpul cok-cok yang eksklusif di tempat tersendiri. So kita sekarang nak pergi balik ke tempat asal untuk tukar 10 stamp kepada satu hadiah misteri. Apa-apa pun berhati-hati di jalan raya. Okey, dan dalam tempoh beberapa minit kita sudah sampai balik ke Georgetown World Heritage Incorporated, iaitu tempat yang pertama kita sampai tadi. Cepat, kita kena tukar stamp ini kepada hadiah misteri. Hai, 已经完成了10个。10个 habis. 10个。10个。一整天了吧？不要平一点，平一点。这个来，啊2、3、4、5、6。呀 OK。耶耶！ OK done. Thank you. OK， 来，可以啊。好， OK. 3, 4. 好 thank you. Jadi itu adalah sedikit sebanyak yang berlaku pada sambutan Georgetown Heritage Day. Sebenarnya kita ni agak rushing jugalah, kita pergi semua tempat ni dalam tempoh saya rasa lebih kurang 1 jam. Buku yang pertama ini, di depan ini ialah buku yang anda kena beli yang berharga RM2. Di mana di dalam dia anda boleh kumpullah pelbagai stamp. Pada awalnya saya ingatkan dapatlah hadiah apa eksklusif kan. Tapi rupa-rupanya dapatlah satu stamp cop eksklusif sahaja. Dalam buku ni pun ada juga semua peta dia dengan tempat-tempat dia. Saya rasa ini semua design stamp dia ni. Kumpul satu stamp yang eksklusif lah yang ni. Dan bagi saya yang paling cantik sekali ialah stamp yang inilah. Di mana kita kena tekan 6 kali. Pop. Dapatlah design special macam ni. Cantik tak? Tiap-tiap tahun Julai 7 cuti awam biasanya akan ramai lah. Jadi kalau anda berminat, tahun depan anda pun boleh datang juga. Okay, jadi itu saja untuk video ni. Kalau anda suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan share.